Assalamualaikum korang. So, hope so korang dengar suara Nat sebab Nat tak ada pakai mic. Mic kat bawah, so malas nak pergi ambil. Okay, first thing first. So, I buat video ni actually untuk YouTube. Sebab dah lama gila I tak buat konten YouTube. So, ni first episode untuk I buat konten YouTube dalam bercakap lah. So, konten I actually lebih kepada untuk sharing how I adapt my childhood, and then I ada bipolar disorder phase 2. So hope so. Apa yang I cerita ni, I tak ada edit tau sebab I memang kurang sikit buat editing. Dan cuma I akan edit dia just part yang part 1, apa tajuk dia. So apa yang I ceritakan, apa yang I cuba. Kau betul-betul tu stamp pun tak ada, tengok sian kan I, stamp pun tak ada. So apa konten I tentang apa. So which is memang I akan konten I memang I focus on bercakap dengan korang. Ibaratkan I bercakap dengan korang lah. Walau I bercakap dengan kamera. Gitu. Okay. Sebab ramai sangat yang tanya I macam mana I kuat, apa yang I dah lalu daripada kecil. So ni first thing I ceritalah dari awal sampai ke akhir, dan harap sangat I dapat konsisten selama sampai bila-bila. Okay, dan I hope sebelum tu please yang tengok video ni tolong tekan tombol subscribe and share video ni jika korang rasa bermanfaat. Okay. First thing first, hi, I Nadia Anwar. Nama I actually Nur Ain Nadia Anwar. And then, kenapa I nak mencabarkan diri dalam bidang content creator adalah untuk mencari rezeki. Sebab I ada bipolar disorder yang agak sukar untuk I pergi bekerja dengan orang. Which is bila mana, sebab I ni biasa dalam bahagian sales. So bila mana orang ganggu I punya cara sales, dia akan jadi blank. So that's why I baru 2 bulan jobless. So masa I buat video ni, I kira baru 2 bulan jobless. Sebab I akan buat, I terus upload lah. Dan I tak ada edit, just letak tajuk je. Alright. So doakanlah jika I ada rezeki dekat YouTube ni, boleh hire editor ke, and then boleh berkongsi rezeki dengan orang lain. So I hope so you orang support I. Tak kisahlah daripada Singapura, Malaysia, Brunei and Indonesia. So jika benda ni mungkin ada di antara kita yang tengah tercari solution, yang sebab tak semua orang nak cerita tentang ni, open untuk cerita tentang what happened to them dari kecil sampai selalunya orang akan cerita sikit, dia rasa macam orang tak perlu tahu pun apa yang dia lalu. Yes, memang benda betul-betul. Dan I sebelum ni pun I fokus memang pegang benda tu. Orang tak perlu tahu pun apa I lalu. But bila mana I dah 6 years struggle, which is my business drop, I buat MLM, multi-level marketing, and Allah bagi rezeki yang tak disangka-sangka situ. Dan I typical adalah logic punya person dan introvert person. Bukanlah typical orang yang memang suka join business jam tu jam. No, I bukan typical macam tu. I sangat susah sikit nak terpengaruh. I sangat susah you guys nak pengaruh I dari apa. Memang I bukan typical orang yang jam tu jam tu kan. Okay, tak. Okay. So I tak pernah buat MLM. Dan I bukan dari keluarga yang berniaga. Cuma arwah nenek I dulu, dia ada berniaga sayur macam tu je. Setakat berniaga gitu, I mungkin dari bakat I umur sekolah menengah, I jual kad, name card tu. Tapi it's not benda yang tak sepatutnya lah. So jangan tiru situ. So and then bila I nampak I ada bakat dalam jual tu, walaupun I introvert, tapi I ni memilih orang sikit lah. Sebab introvert person, siapa yang sama dengan I, dia faham. Dia tak suka crowd yang ramai, and then dia tak suka simply bercakap dengan orang yang dia rasa nak comfortable. Selalunya I akan pergi promote produk pun, atau dekat dengan orang yang rasa macam dia ni okey ni, macam tu. Itu saja. And then alhamdulillah, bila mana masa I buat MLM dulu, I fokus on online. And then online ni I dah start lama dalam dekat muka buku biru.
Cuma tak berapa hard sale sangat lah. So bila mana dah 6 years I struggle tough, and then I pun divorce tahun yang ketiga lepas jatuh tu. So yelah, kita rasa macam jodoh tu dah tak ada. So itulah, saya tak nak cerita lah tentang my divorce apa semua tu. My mistake. I just focus on how to you bangkit bila mana you ada masalah yang you rasa orang lain, adakah aku seorang je yang lalu, adakah orang lain tak lalu, macam tu. So sebenarnya I adalah introvert person, and I adalah anak perempuan pertama. So my mum is OCD, sangat straight, and then dia perfectionist. So I agak stress sebabnya my mum dia kongkong anak perempuan. So anak perempuan ni bagi dia susah nak jaga. And then dulu punya persepsi orang-orang tu dulu, anak perempuan ni susah nak jaga. So sorry kalau suara tak dengar sebab I tak bawa mic I kat bawah, I tak ambil. So I just nak rakam, just dah settle upload. Sebabnya yelah, macam tu lah kita nak sambil tu nak bercerita, dan I eksklusif hanya di Facebook je I cerita detail. Sebabnya kalau tulis I tak berapa nak cerita detail sangat, sebabnya dia quite tired sikit. So hari ni I rasa tak berat sangat. So I start dengan tak berat sangat lah, which is benda yang you nak keluarkan untuk cerita, lagi-lagi trauma you is burden tu berat. And then dia macam ibaratkan you ada satu benda kotolan dekat you punya dada tu, untuk keluarkan that kind of story bukan senang. Okay, bukan senang. Macam ni, benda tu dah jadi almost dalam 30 tahun yang lepas, dan I share dengan my mum, I cerita dengan my parents umur I 17 tahun. Benda tu jadi dalam umur I 7 tahun. So dia agak berat sikit nak cakap kan. Okay, so I introvert person, dan bukanlah jenis yang orang yang cerdik ke tidak. Tapi betul I setuju dengan orang yang share tentang bully. Benda tu dia efek dekat yang kena bully tu lah. Benda tu susah nak lupa. So I ada childhood trauma. Apa dia tu I tak nak sebut, tapi it's childhood trauma yang agak kalau you tahu benda tu yang memang agak tough lah. And benda tu menghantui untuk orang yang, sebab bipolar disorder and anxiety disorder adalah, anxiety person depression ni adalah benda yang dah lama, bukan benda baru, bukan mengada-ngada. No, kalau you dah rasa baru you tahulah benda tu dah lama. Okay, alright. So macam mana I diagnosis dalam umur I 35 kot, 36. No, 34. Dalam 3 tahun lepas. Bila mana I rasa macam I kena pergi buat treatment. So itulah yang first I rasa macam I baru fikir tentang diri sendiri. Kalau sebelum ni I rasa macam tak layak untuk dapat apa-apa, tak layak untuk bahagia, tak layak, sebab you rasa macam you ni tak ada apa yang istimewa pun. So you tak layak untuk dapat apa-apa pun dalam dunia ni. Macam tu you punya pemikiran. Tapi Allah bagi I kepercayaan bila mana rezeki Allah bagi dekat MLM company. I sampai pernah rasa income sebulan 50,000. So macam I'm quite shocked. Maksudnya Allah tu baik sangat-sangat, dan hikmah dia sangat besar bila you pilih untuk bersangka baik, bila you pilih bersangka baik dengan Allah, bila you pilih untuk apa orang cakap, letak semua pengharapan dekat Allah, bukan manusia. So hidup you memang different, dan you tak pernah judge orang, you tak pernah kalau orang cerita dengan you tak pernah menyakitkan hati orang. So benda tu orang kita selalunya pasal amalan lah. Dia rasa macam kau susah sebab kau ni solat tak jaga, amalan kau tak ada, kau zuhud apa semua. Salah lah persepsi macam tu. Orang yang diuji ni adalah orang yang paling Allah sayang, tahu tak? Orang yang tak diuji tu yang kena risau.
dia punya hidup tu tak ada uji, tak ada apa, semuanya okey semua je. Tu kena risau, adakah Allah tinggalkan dia? Jangan kita ni jadi toksik dekat orang. Dekat dia sendiri pun jangan, dekat orang pun jangan jadi toksik. Itu yang I selalu pesankan dekat diri I, dan my mum pun selalu pesankan, apa orang buat kat kita, jangan balas. Tapi it's not good jugalah kalau you tak ada pendirian, macam you tak ada protect your mind, yang you punya diri. Kalau bagi orang bijak-bijak, jangan. Sebab benda tu susah nak hilang kalau bila dia dah besar. Walaupun you dah besar, you dah move on, tapi benda tu dia takkan keluar daripada otak you. Dia akan jadi satu benda yang macam titik noda, macam luka yang susah untuk sembuh. Okay? So itulah untuk bab pertama yang I nak cerita dengan you guys. Trauma yang I lalui dari kecil. Trauma tu agak dia lebih kurang macam violent, macam mental abuse, and then susah lah benda nak cakap sebab ni kat media sosial kan. Tapi yang penting childhood trauma tu adalah yang worst lah. Bukan yang biasa-biasa lah. Bukan yang kena marah ke dengan cikgu. No, bukan. Dia bukan tu. Tapi dia agak berat. So macam mana I paksa diri I untuk cakap, macam orang nanya I, serang apa semua, macam mana I sentiasa nak maafkan dia, nak fikir baik. Saya kena tengok orang lain punya journey yang lagi teruk dari I lah. So bila mana I selalu dengar benda yang lagi worse dari I akan jadi pemaaf. I akan jadi macam memaafkan, tak berdendam, tak blame orang, muhasabah diri apa semua. Lagi pun my mum pun cakap, jangan balas apa orang buat. Itu yang buatkan I always untuk choose pilih bersangka baik dari orang cakap dari segi ni lah, dari segi hidup you tu. You nak pilih baik, you nak pilih fikir baik ke you nak fikir buruk. So I choose to be positive way, macam tu. Walaupun sekeliling you toxic, I memang kurang bercerita hal orang. I tak suka nak judge orang. I tak suka nak orang cerita dengan I, memang I akan diam je. I takkan komen, I takkan cakap lebih, I takkan macam hasut dia untuk benci. No, tak ada. It's not me lah. Okay, so itu saja untuk permulaan hari ini. So next time I akan buat video second jenis dari kecil sampai besar. So apa yang I rasa, macam you guys rasa trauma, and then you rasa macam you don't deserve better, you rasa macam you nak tamatkan riwayat you. I ada kawan yang macam tu. So next saya akan sambung cerita ni. So I hope jangan lupa follow, komen, like dan share. Support orang Melayu kita, orang Malaysia kita. Support juga orang Asia. So see you soon. Bye. Assalamualaikum.